bersangka daripada 1,200 pallet terpakai yang kita kumpulkan yang selama ini kita anggap biasa. Hari ini kita berjaya mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah, tahniah semua. Sempena Hari Landscape Negara, Melaka mencipta satu lagi inovasi baru. Program Kitar Semula Sisa Kayu bagi penghasilan perabot terbanyak. Satu inisiatif yang bernilai tinggi yang dilaksanakan oleh SW Corp Negeri Melaka. Mencipta Malaysia Book of Record bagi penghasilan perabot daripada palet kayu terbanyak dalam sehari.